Pernah tak anda buat seseorang tu terasa hati hanya sebab anda minta segelas air? Pelik kan? Okey, cuba bayangkan macam ni. Anda tengah lepak dengan kawan-kawan kat pejabat, lepas tu anda minta kawan baik anda tolong hulurkan segelas air yang memang ada dekat dengan dia. Tiba-tiba, riak muka dia terus berubah. Dia tak nak tolong, nampak macam tersinggung dan marah. Mesti kita rasa pelik kan? Yalah, cuma segelas air kot. Tapi sebenarnya, tanpa sedar, anda baru je langgar satu peraturan emosi tersembunyi yang dia simpan dalam-dalam. Baginya, disuruh ambil air depan orang ramai tu macam satu penghinaan. Memang tak sangka. Pernah tak anda secara tak sengaja termasuk dalam situasi macam ni? Jadi, selamat datang ke penerangan kita hari ini. Saya memang tak sabar nak kongsikan dengan anda semua tentang satu topik yang sangat menarik berdasarkan karya Abdullah Al-Maiman. Kita akan tukar konsep emosi yang selalunya rumit gila ni jadi sesuatu yang super praktikal. Kita dah tapis berpuluh-puluh konsep dan kita ambil 10 kemahiran emosi yang betul-betul penting. Semua ni alat bantu yang anda boleh terus guna lepas habis dengar ni. Jom kita tingkatkan kecerdasan emosi kita bermula dari dalam diri hinggalah ke cara kita berhubung dengan dunia luar. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan cover. Lengkok perjalanan kita hari ini ada 5 langkah utama, bermula dengan kesedaran, diikuti hubungan, logik, pembetulan dan akhir sekali, persekitaran. Kita mulakan dengan bahagian pertama, kesedaran, iaitu memahami emosi dan peraturan tersembunyi. Kalau kita nak betul-betul power dalam berkomunikasi, langkah pertama dan paling penting ialah pandai membaca situasi. Anda kena tahu, setiap orang ada buku peraturannya yang tersendiri. Contohnya macam ni, bayangkan seorang ayah tengah khusyuk berdoa pada lewat petang Jumaat, tiba-tiba anak-anak dia masuk dan buat bising. Ayah ni terus melenting, marah besar. Kenapa sampai macam tu sekali? Sebabnya, di sebalik emosi yang kuat macam kemarahan mengejut ni, ada satu kepercayaan dalaman yang dia pegang kuat-kuat. Dalam situasi ni, dia percaya waktu mustajab untuk berdoa tu dah nak habis dan peluang keemasan tu takkan kembali. Jadi, emosinya tu sebenarnya bukan pasal bunyi bising anak-anak tu sangat, tapi respons kepada kehilangan sesuatu yang dirasa sangat-sangat berharga. Bila kita tahu pesan peraturan dan kepercayaan tersembunyi ni, ia memang bagi kelebihan besar kat kita. Kita boleh cam awal-awal apa yang boleh trigger emosi mereka. Kita lebih hormat garis merah yang tak ditulis kat mana-mana dan kita boleh nampak punca sebenar kenapa seseorang tu marah. Pendek kata, dengan memetakan peraturan emosi ni, kita ibarat memadamkan api sebelum ia membesar. Bebas dari konflik yang sebenarnya tak perlu pun berlaku. Tapi kan, kesedaran ni baru separuh jalan. Mesti akan ada masa di mana tindakan orang lain tetap menyakiti atau buat kita rasa geram walaupun kita tahu peraturan mereka. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak rapatkan jurang ni bila keadaan tu dah berlaku? Ini bawa kita ke bahagian kedua, hubungan. Kita akan bincangkan tentang kuasa empati dan alasan. Perkara yang paling menarik dalam bahagian ni adalah macam mana kita bina jambatan pemahaman. Ada satu kisah ni tentang seorang lelaki buta. Dia pegang papan tanda yang tulis, "Saya buta, tolong saya." Tapi tak ramai yang menderma. Lepas tu datang seorang pejalan kaki, dia tolong tukarkan ayat kat papan tanda tu kepada, "Kita kini berada di musim bunga, tetapi saya tidak dapat melihat keindahannya." Dan anda tahu apa jadi? Tiba-tiba orang mula beratur nak menderma. Duit mencurah-curah. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab perubahan ayat yang ringkas tu berjaya membuka kunci empati aktif dari orang ramai. Ayat tu terus menusuk ke hati dan membenarkan mereka rasa sendiri kehilangan yang dialami oleh lelaki tu. Sekarang, kita pergi ke satu kemahiran praktikal yang sangat mengubah keadaan, iaitu kebolehan mencari alasan. Okey, cuba bayangkan, ada kereta bawa laju potong kita secara melulu. Automatik kita akan fikir, wah, teruk betul, cuai, pentingkan diri sendiri. Tapi, cuba kita tukar sikit andaian kita. Macam mana kalau sebenarnya dia tengah pecut bawa ahli keluarga yang sakit tenat ke hospital? Sama juga macam rakan sekerja yang tiba-tiba diam je, tak senyum. Mungkin dia bukan sombong, mungkin dia dah tak tidur 2 hari sebab jaga anak demam kat rumah. Kemahiran beri alasan positif secara tersembunyi ni kan, ia serta-merta matikan rasa marah kita. Ia betul-betul jimatkan tenaga dan jaga ketenangan mental kita. Bila nampak orang sekeliling perlukan sokongan, kita ada 2 cara utama. Cara pertama, interaksi, contohnya macam seorang ibu yang tenangkan dan peluk anak dia yang tengah menangis. Cara kedua pula, pengalihan. Macam ibu yang sama tapi kali ini dia keluarkan mainan baru untuk alihkan perhatian anak tu dari rasa sakit. 2 kaedah yang berbeza tapi dua-dua ni sangat berkuasa untuk sokong orang lain masa mereka tengah bergelut dengan emosi negatif. Tapi hati-hati, empati kita ni kalau tak dikawal, boleh memakan diri. Saya nak tanya anda soalan ni. Pernah tak anda rasa empati anda tu sebenarnya digunakan sebagai senjata untuk pergunakan anda? Macam mana kita nak pertahankan diri bila ada orang cuba manipulasi emosi kita? Ini bawa kita ke bahagian ketiga, logik.
iaitu kemahiran memisahkan emosi daripada maklumat. Bayangkan seorang ejen hartanah cakap dekat anda, pangsapuri impian anda menghadap laut dengan harga yang tidak masuk akal. Perasan tak perkataan impian tu? Ia sengaja diletak kat situ untuk petik suis emosi anda, buat anda berkhayal pasal masa depan yang indah. Kesannya, otak anda terus berhenti berfikir secara rasional. Anda mungkin dah tak kisah pasal harga sebenar atau tak nak bandingkan dengan tawaran lain. Tapi cuba kita buang emosi tu dan tengok fakta semata-mata. Ia berbunyi, pangsapuri tepi laut dengan harga yang berpatutan. Biasa je kan? Jadi, pengajaran penting kat sini, sentiasa tapis maklumat tu, buang segala elemen emosinya sebelum anda buat apa-apa keputusan. Okey, sekarang kita masuk bab tempat kerja pula atau hubungan dengan orang rapat. Kita semua tahu, menegur kesilapan orang ni memang payah. Kalau tegur sikit je, mulalah ada yang melenting, kan? Jadi, macam mana kita nak perbetulkan tingkah laku seseorang tanpa buat mereka cepat defensif? Bahagian keempat, pembetulan. Rahsia dan keajaiban kritikan yang boleh diterima. Rahasianya ada pada peralihan perspektif. Macam ni, kalau bos cakap ke anda, awak ni selalu lambat, anda pasti akan rasa diserang secara peribadi. Tapi, cuba kiaskan teguran tu guna nama orang tersebut. Contohnya, Sami sangat hebat, tetapi jika Sami bangun lebih awal, dia akan lebih cemerlang. Nampak tak beza dia? Bila kita tukar cara penyampaian, guna nama orang ketiga, otak si pendengar akan proses kritikan tu secara objektif. Mereka mula bayangkan diri mereka dari sudut pandang orang luar. Ego berjaya dielakkan sepenuhnya. Macam magic kan? Kenapa teknik ni power sangat? Sebab bila kita pisahkan pendengar dari ego mereka, ia akan cetuskan imajinasi yang objektif. Mereka tengok situasi tu macam tengah perhatikan orang lain. Ini confirm akan halang emosi marah atau rasa terancam. Dan apa yang lagi menarik, teknik orang ketiga ni bukan saja hebat untuk bagi kritikan, tapi sangat sesuai kalau kita nak sampaikan berita buruk dengan tenang tanpa cetuskan suasana panik serta-merta. Jadi kita dah lalui banyak perkara, bersihkan mental dari dalam, bina jambatan empati, lindungi logik kita dan belajar cara menegur dengan betul. Perjalanan kita dari dalam ke luar ni dah hampir sampai ke puncak. Persoalannya, macam mana kita nak kekalkan ketenangan ni dan pada masa yang sama, tingkatkan aura positif dunia sekeliling kita setiap hari? Ini jawapannya dalam bahagian kelima kita, Persekitaran, Seni Kehidupan Bersama dan Penyiaran Emosi. Mula-mula, mari kita sembang pasang kehidupan bersama atau toleransi terhadap realiti. Konsepnya cukup mudah. Kita kena lepaskan rasa stres pada benda yang kita tak boleh kawal. Sama macam kita pandai susun atur perabot untuk muat masuk rumah yang kecil tanpa merungut setiap hari, kita juga kena terima hakikat. Oh, rakan sekerja ni memang jenis bersepah sikit orangnya atau bunyi bising kat bandar ni memang macam ni lah gayanya. Bila kita berhenti melawan realiti yang memang takkan berubah, kita akan dapat rasai satu ketenangan dalaman yang sangat luar biasa. Betul, tak tipu. Dan kemuncak segala kemahiran ni, apa yang kita panggil sebagai menyiarkan emosi. Tadi kita ada sebut tentang sokongan kan? Di mana sokongan tu adalah reaksi bila seseorang dah sedih atau sakit. Tapi, menyiarkan emosi ni berbeza. Ia bersifat proaktif. Anda ibarat satu stesen radio yang pancarkan frekuensi positif tanpa henti. Anda cuma sebarkan aura baik untuk ceriakan hari orang lain tanpa tunggu benda buruk jadi dan paling penting, tanpa harapkan apa-apa balasan. Bayangkan anda naik teksi. Abang teksi tu nampak penat sangat. Tanpa diminta, anda cakap kat dia, "Wah bang, jalan pintas yang abang guna tadi tu memang bijak lah. Abang ni mesti jenis pemikir yang tajam." Anda tahu tak apa kesan pujian kecil dan rawak macam ni? Ia mengubah 100% hari pemandu tu. Dan yang lebih best, sebab mood dia dah bertukar ceria, dia berkemungkinan besar akan bagi layanan bertaraf 5 bintang kat semua penumpang yang naik teksi dia lepas tu. Satu tindakan kecil anda dah cetuskan rantaian kebaikan yang panjang. Memang hebat. Jadi, kita dah pun rungkaikan keseluruhan struktur kemahiran emosi ini. Dari mengenali isi hati sendiri, hinggalah menyiarkan kebaikan kepada dunia luar. Ingat, ilmu ni bukan sekadar untuk difahami, tapi untuk kita praktiskan. Sebelum kita berpisah, saya tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk direnungkan. Jika anda memilih untuk menyiarkan cuma satu emosi positif hari ini, dunia siapa yang akan anda ubah? Kuasanya ada dalam tangan anda. Teruskan belajar dan jom kita terangi dunia di sekeliling kita.